Janganlah kahwin dengan orang yang kita tak suka. Yalah. Sebenarnya saya tak percaya cinta selepas nikah. Faham. Saya tak percaya cinta selepas nikah. Kena ada perasaan lah. Kena Yalah. kahwin dengan orang yang kita ada perasaan cinta tu. Dan Nabi kata tidak ada benda yang lebih baik untuk dua orang yang saling mencintai melainkan kahwin. Sebenarnya kalau kita dah ada suka, dah ada minat pada seorang, Kahwin dan lah. orang tu pun ada minat pada kita, kahwin lah. Dan Nabi suruh kita tengok sebelum kahwin, Nabi suruh kita tengok wajah pasangan kita tu, sampai ada rasa cinta. Kalau tak cinta, buat apa kahwin? Betul tak? Yang menipu diri sendiri kan. Menipu diri sendiri. Lepas tu menyesal. Tapi Menyesal. bukan maksudnya kena couple tu haram lah. Perasaan cinta tu tak salah. Macam mana kita kawal apa tindakan kita selepas cinta tu. Kalau kita buat benda yang halal, kita jaga batas, kita jauhi ikhtilat, kita doa, tak ada masalah, dapat pahala. Tapi kalau kita ikhtilat dan sebagainya, dosa lah. So bila saya tengok isteri saya tu, jujur saya berdebar, saya jatuh cinta. Melihat senyuman dia, tengok dia ketawa bila saya buat punchline ketika ta'aruf tu. Ada punchline lah. Saya ingat punchline. Apa punchline dia boleh? Idea mantap. Saya pun dah tak ingat apa punchline kan. Aduh. Punchline Memang tak betul-betul ingat. Sebab kadang-kadang Satu pun tak ingat. Kau tidak boleh. kadang-kadang isteri saya tu jenis solehah kan, tak suka dipandang. Okay. So muka dia serius lah time tu, sebab saya pandang dia kan. Ya, faham lah. Dia pun segan lah. Okay. So muka serius sangat ni, saya teringin nak tengok dia senyum, nampak gigi macam mana kan. Buat punchline sikit. So bila dia ketawa tu, okay, ada kelakar. sungguh sweet. So akhirnya lepas dah ta'aruf tu, saya bincang dengan ayah, dia pun bincang dengan ayah dia, istikharah. Saya mimpi pergi 7-Eleven, dia jadi cashier. Tapi mimpi bukan tanda istikharah. Ini saya nak bagi tahu. Ada orang, Ustaz, saya nak buat pilihan A atau B, saya istikharah tapi tak dapat jumpa petunjuknya. Istikharah bukan tempat meminta petunjuk sebenarnya. Istikharah adalah lambang kita bertawakal pada Allah sebelum kita buat keputusan. Walaupun kita dah ada keputusan, istikharah juga. Sebab istikharah ni lambang, ya Allah, aku tak tahu mana yang terbaik, tapi aku nak pilih A, ya Allah. So serah pada Allah. Aku serah pada Engkau, ya Allah. So ulama kata apa-apa keputusan selepas istikharah, itulah yang terbaik.